Okey, nasi dah kering. Kita masukkan ayam sebanyak 15 ekor. Masuk. Kita katakan macam itu. Ya, pandai. Jangan risau. Okey. Nampak? Mudah kan? Okey. Mudah kan? Okey, bawang goreng. Lepas tu kita masukkan bawang goreng. Okey. Dia akan nampak macam gini. Jangan risau. Yang penting sukatan air dia betul. Sukatan beras betul, insya-Allah. Takkan ke mana-mana nasi ni. Okey, masuk. Kita toppingkan dia. Okey. Kita toppingkan dia. Kalau ada bawang original, pakai bawang original. Kalau tak ada, bawang ni pun boleh lah. Masukkan. Okey. Tutupkan dia. Ni sebenarnya bawang terlebih, tapi boleh lah. Pasal. Okey, masukkan. Okey, tutup. Masukkan. Ambil tu. Aluminium foil. Okey, lepas tu kita tutup. Okey. Tutup tu. Yang kedua, yang kalau korang ni belum pernah korban tapi duit ada, korban dah. Korban ni sebenarnya tak mahal pun. Alhamdulillah tahun ni saya dah nasihatkan pekerja-pekerja saya, dapatlah 7 orang yang mampu berkorban. Yang dulu tak pernah korban tau. Tak nak ambil tahu hal korban, rasa macam lantak engkau lah korban ni apa benda. Sebenarnya korban ni memang sangat baik. Jadi kita ibarat macam kita bawa kereta bayar rotek. Macam itulah ibarat dia. Sebenarnya dia sangat baik. Jadi kalau boleh kita korban dengan haiwan yang paling baik sekali. Sebab ini untuk Allah. Sebab tu kita kena cari yang paling baik semampu kita. Jangan nanti bila kita nak korban, kalau boleh kita cari nak yang harga 300, yang harga tak masuk akal. Hujung-hujungnya kena kencing. Kita tak nak macam itu. Banyak lagi orang Malaysia yang tak boleh, yang tak pernah dapat lagi korban. Jadi korban je lah dekat sini. Saya nak cerita sekejap pengalaman. Ada satu ustaz tu pernah menasihatkan saya. Sebab kawan-kawan dia yang buat projek korban di luar negara. Ni bukan semua tapi kebanyakan semuanya kaki K punya. Okey? Jadi korang kena faham. Kadang-kadang korban yang tak masuk akal, kalau korang tak kenal orang tu, boleh jadi kau dah kena K nanti. Jadi ingatkan, saya nak korban murah-murah. Rupanya engkau dah kena kencing. Jadi tak payahlah untuk Allah nak cari yang murah-murah sangat. Kalau nak pergi Singapura, kalau nak pergi Thailand, kalau boleh nak bagi flight yang paling baik. Untuk Allah cari yang paling murah. Cuba kita fikir sekejap. Bolehkah kita macam itu? Kenapa untuk Allah kita tak nak cari yang paling baik? Kenapa untuk Allah kita nak cari kalau boleh yang paling murah? Ada tak korban yang 200.5? Padahal Korea dah pergi, Jepun dah pergi. Bila buat korban yang paling murah. Korang boleh ubah sebenarnya. Nak kalau orang berniaga. Korang boleh lagi kaya. Tapi bila Allah minta sikit, kita susah nak bagi. Macam mana Allah nak bagi? Okey. Okey, menu kita pada hari ini adalah kambing golek 2 ekor, nasi Pakistan ayam original sebanyak 15 ekor dan ayam golek 5 ekor berserta mi kuah lam sheng 15 kilo dan ada sikit-sikit buah serta air teh halia. Okey. You padu, you mari. Lepas habis Ramadan ni, janganlah lemah sangat. Itu hari masa bulan puasa, beria-ria kita solat dekat masjid atau surau. Habis saja Ramadan terus lembik sangat dah. Kenapa? Sekali 2 kali ponteng tu normal lah. Tapi kalau terus tinggalkan masjid, tinggalkan surau, tak teringat ke apa yang kita minta pada bulan Ramadan hari tu? Kemana? Kemana kesungguhan kita? Kemana semangat kita? Tengok dekat surau muka orang tu je. Jom kita pergi surau orang muda. Bila lagi nak pergi? Takkan nak tunggu tua dah pergi. Sekarang ni kita kena kuat, kena lawan. Mau pergi masjid, surau mau pergi. Okey? Ini hari datang surau, dapat makan ayam. Okey, jom. Rekod. Okey, yang ini kita berkhidmat berkhidmat untuk surau. Tak ada cas lah. Tak apalah, rezeki Allah bagi. Okey, jangan lupa event kita 1 sampai 3 hari bulan di Terengganu. Orang-orang Terengganu kalau nak teh halia ni, nanti kita akan sampai, insya-Allah.